Selamat datang ke aplikasi kami. Berikut adalah cara untuk membuat bayaran. Pilih Bayar Ansuran di halaman utama, kemudian pilih pinjaman kenderaan anda dan pilih sekali lagi pada Bayar Ansuran untuk meneruskan. Terdapat 3 kaedah pembayaran untuk FPX perbankan online, pilih bayar. Di sini, anda boleh klik butiran akaun dan butiran baki untuk tentukan jumlah yang ingin dibayar. Masukkan jumlah ansuran dan klik bayar untuk meneruskan. Jika anda belum mendaftar email, anda tidak akan dapat meneruskan. Pergi ke profil, kemudian pilih kemaskini maklumat dan kemaskini email anda. Pastikan email dan nombor telefon anda adalah betul. Kemudian, pilih bank atau e-wallet pilihan anda dan pilih teruskan. Anda akan diarahkan ke laman bank pilihan anda. Log masuk dan lengkapkan pembayaran di sana. Setelah selesai, bayaran anda akan direkodkan secara automatik. Untuk deposit tunai, ATM atau pemindahan dalam talian, pilih bayar pada kaedah ini. Anda masih boleh semak maklumat akaun dan baki jika perlu. Kemudian, isikan jumlah yang telah dibayar, nama bank yang anda bayar, dan tarikh pembayaran. Pastikan semua maklumat adalah tepat. Jangan lupa untuk muat naik resit bayaran anda sebagai bukti. Terdapat 3 cara: kamera, ambil gambar resit secara terus. Galeri, pilih gambar resit dari galeri telefon anda. Dokumen, muat naik fail, PDF atau imej dari peranti anda. Setelah semuanya lengkap, pilih hantar. Berminat untuk auto debit, anda boleh hubungi pasukan kami untuk bantuan pendaftaran. Pergi ke halaman utama, pilih hubungi kami dan staf kami akan membantu anda untuk mengaktifkan auto debit. Itu sahaja. Pilih kaedah pembayaran pilihan anda dan buat bayaran dengan mudah. Terima kasih.